Jap, macam mana nak tukar thermal paste CPU ni? Senang ke? Okey, kacang je benda ni. Meh aku ajar. First, mesti kena ada isopropyl alcohol dan sehelai kain. Step 1, buka cooler korang, sama ada AIO ke, fan cooler ke, buka je. Tips nak bagi senang buka cooler ni, korang panaskan dulu CPU tu, sama ada main game ke, stress test ke, tak kisah. So that nanti senang korang nak buka. Sembuh isopropyl alcohol tu dekat kain dan korang cuci je bekas-bekas thermal paste yang lama tu dekat water block sampai semua residu tu hilang. Buat benda yang sama dekat CPU tu, korang cuci sampai hilang semua. The fun part, kita nak reapply thermal paste. Aku guna thermal paste daripada brand Thermalright ni. Yang ni tak ada right and wrong, korang nak guna method mana pun guna saja. Lepas tu, pasang je balik cooler korang. Dah nak siap dah pun. Dan on PC macam biasa, dan harapnya PC korang hidup balik. Dan jangan lupa stress test CPU korang untuk tengok stabil ke tak. Aku test pakai Prime 95 dan dapat hanya 70°. Dah cuba gaming pun stabil. So, selamat mencuba geng. Jap, macam mana nak tukar thermal paste CPU ni? Senang ke? Okey, kacang je benda ni. Meh aku ajar. First, mesti kena ada isopropyl alcohol dan sehelai kain. Step 1, buka cooler korang, sama ada AIO ke, fan cooler ke, buka je. Tips nak bagi senang buka cooler ni, korang panaskan dulu CPU tu, sama ada main game ke, stress test ke, tak kisah. So that nanti senang korang nak buka. Sembuh isopropyl alcohol tu dekat kain dan korang cuci je bekas-bekas thermal paste yang lama tu dekat water block sampai semua residu tu hilang. Buat benda yang sama dekat CPU tu, korang cuci sampai hilang semua. The fun part, kita nak reapply thermal paste. Aku guna thermal paste daripada brand Thermalright ni. Yang ni tak ada right and wrong, korang nak guna method mana pun guna saja. Lepas tu, pasang je balik cooler korang. Dah nak siap dah pun. Dan on PC macam biasa, dan harapnya PC korang hidup balik. Dan jangan lupa stress test CPU korang untuk tengok stabil ke tak. Aku test pakai Prime 95 dan dapat hanya 70°. Dah cuba gaming pun stabil. So, selamat mencuba geng.